Pasal apa orang isap rokok lebih sihat? Okey. Kalau kata secara keseluruhan tak betul. Tapi kalau setengah-setengah ada. Kesihatan kita ini boleh kita ikhtiarkan. Nombor satu dengan doa, nombor dua menjaga. Tapi apa yang kita dapat, apa yang ditentukan oleh Allah. Kalau kata isap rokok, umur panjang pun ramai. Saya dulu kenal seorang laki-laki tua. Dia ni isap rokok kuat. Saya tanya pakcik, masa tu tahun 90-an. Umur saya 20-an. Umur dia masa tu 80. Dia pegang rokok begini. Faham? Macam Parkinson. Saya kata, pakcik isap rokok lama mana? Tahun 1918 isap rokok. Sampai sekarang dia kalau pergi di kubur, dia mengaji kubur waris-waris dia lah, anak cucu dia mengaji kubur tu sat. Tapi dia tak ingat. Dia sentiasa tinggal tongkat ni. Kadang tinggal di kubur tu, dia balik cari kubur lain. Cari apa Haji? Cari tongkat. Tak ingat tak lah. Rokok dia ingat dia bawa. Dia tak pernah tinggal. Faham? Rokok cap player. Faham? Dia ni, dia tengok saya, kalau pergi kedai mamak tu ada satu India Muslim, dia akan datang. Pasal saya suka layan dia cakap. Kemudian datang seorang doktor. Doktor ni, kawan saya. Okay? Doktor ni duduk meja sebelah saya. Dia pakcik ni depan, isap rokok. Satu cawan mulai kali dalam 5-6 batang. Bersambung-sambung. Faham? Dia keluar asap. Doktor ni gini, doktor. Dia doktor kan? Doktor jangan main, bersih. Tangan bersih, basuh sabun. Makanan ada piramid apa semua. Faham? Pakcik ni gini depan doktor. Lagi. Nampak? Tapi pakcik ni yang mengaji kubur doktor tu. Faham? Doktor tu penyakit paru-paru berair kata saya, umur 41 meninggal. Tak panjang umur. Okey. Pakcik ni yang mengaji sampai khatam. 2 kali khatam anak-anak doktor tu suruh khatam kan. Pun bawa rokok tu juga. Lagi. Dia mati umur 90 lebih.